3 bajet 2024 Oktober 2023 dibentangkan oleh YB Azlina mengatakan sesiapa yang bankrupt dengan nilai hutang di bawah 50,000, hutang di bawah 50,000 boleh mohon bebas. Itu yang paling simple. Jadi bila tuan-tuan dah semak dengan insolvensi, tahu hutang yang dalam fail POD tuan-tuan di bawah 50,000, maka mohonlah bebas. Nak mohon sendiri pun boleh, nak kami uruskan pun boleh. Kami urus, ada service charge kami yang mana saya dah bagi tahu dalam offer kita. Harga servis kita setiap satu apa yang disenaraikan di sini, mohon bebas ke, mohon keluar negara ke, mohon akaun bank, apa saja, setiap satu servis kita 3,000. Tapi tuan-puan boleh dapatkan diskaun dengan membawa followers masuk ke dalam kita punya TikTok. Ada sertakan bukti lah bahawa tuan yang bawa followers ni masuk.